Lepas ni, siapa suka buat buy now pay later, kena hati-hati. Semua loan termasuk iPhone ikat 36 bulan, Atome, beli motor guna JCL, SP later dan banyak lagi akan kena rekod dalam laporan kredit macam Sikris dan Sitos. Jumlah BNPL untuk separuh pertama tahun 2025 dah cecah 9.3 bilion ringgit. Tak mustahil makin ramai berisiko berhutang senyap keliling pinggang kalau BNPL ni tak dikawal selia. Mostly golongan yang tak layan apply loan bank atau kad kredit. Jadi, rang undang-undang kredit pengguna RUUKP 2025 akan dilaksanakan secara berperingkat untuk melindungi kepentingan pengguna kredit. Bermula dengan fasa 1, KPKT dan KPDN masih kawal selia sektor pemberi pinjam wang berlesen. Tapi, Suruhanjaya Kredit Pengguna SKP akan ditubuhkan untuk kawal selia perniagaan kredit yang tak ada lesen dan tak dipantau oleh mana-mana pihak berkuasa macam BNPL. Pada fasa 2 bermula tahun 2028, SKP akan kawal selia sepenuhnya termasuk pinjaman wang, pajak gadai, sewa beli dan jualan kredit. Fasa 3 pula bermula tahun 2031, kawal selia semua aktiviti kewangan dalam Malaysia akan disentraliskan. Apa beza bila ada RUU ni? Syarikat kredit wajib dedahkan info pinjaman dengan telus, kena nilai dulu kelayakan peminjam sebelum luluskan dan tak boleh spam call atau ugut peminjam. Untuk site peminjam pula, memang kita jadi susah sikit nak apply loan senyap lepas ni. Cuma yang bagusnya, kita akan dilindungi daripada pinjaman licik dan tak telus. Apa pendapat anda pasal RUU ni? Dah boleh tarik nafas lega atau jadi risau sebab BNPL banyak lagi tak habis bayar? Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow X1.my dulu.